Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu sekali lagi dalam saluran Pak Mustar Al-Kisah. Semoga sahabat semua berada di dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Pada sahabat semua yang berada di dalam keadaan kesakitan, uzur atau tidak sihat itu, saya doakan semoga lekas sembuh. Dan kalau sakit sangat tu, jumpalah doktor dan jangan lupa makan ubat. Semoga segala kesakitan itu hilang dari hidup kita. Kepada sahabat semua yang berada dalam keadaan susah, kesulitan atau permasalahan itu, saya doakan semoga segeralah permasalahan itu diselesaikan, dimudahkan segala urusan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan yang akan datang. Terima kasih kepada sahabat semua yang telah sudi menonton saluran atau video-video saya yang lepas di pelbagai platform YouTube, TT, IG dan FB. Terima kasih kepada sahabat semua yang telah memberi sokongan kepada saluran atau konten-konten saya itu, yang telah memberi like, komen, subscribe dan share. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Kepada sahabat semua, saya harap dapatlah tolong share saluran atau video saya kali ini kepada sahabat lain yang tidak tahu lagi akan kewujudan saluran saya ini, supaya saluran atau video saya ini lebih berkembang maju lagi di masa-masa akan datang. Apapun cerita-cerita ini, anggaplah satu hiburan saja dan jangan terlalu percaya dan jangan terlalu taksub. Kisah kali ini menceritakan kisah seorang wanita yang dimasuki oleh nenek kebayan yang mengganggu kehidupannya. Jadi untuk meneruskan cerita ini, saya mulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, sebelum terus menonton saluran saya ini ataupun video saya ini, bolehlah bersedia dengan kopi, teh, makanan ringan supaya tidak ngantuk. Kalau ngantuk, boleh stop dululah. Sambunglah besok ke lusa ke. Sebab biasanya cerita saya ni panjang. Tapi kali ni saya tak tahulah panjang ke tidak. Tengok cara penyampaian saya. Harap-harap yang dengar nanti tak tidurlah. Saya harap macam itulah. Jadi nikmatilah saluran saya ini, anggaplah sebagai satu hiburan. Cerita ini berlatar belakangkan tahun awal 90-an. Mana dah 30 tahun dululah. Jadi teruskan menonton. Aina dan Akmal berkenalan pada usia awal 20-an. Mereka berkenalan di suatu kawasan pusat bandar lah. Mereka berkenalan, bercinta dan bertunang. Kemudian mereka melangsungkan perkahwinan lah, atas dasar suka sama suka lah. Maknanya pilihan hati masing-masing lah. Jadi Aina dan Akmal ni bila dah berkahwin, masa perkahwinan tu majlis berjalan dengan meriah dan lancar lah. Cerita berlatar belakangkan tahun awal 90-an. Jadi perkahwinan mereka sangat indah lah waktu awal perkahwinan tu. Macam biasalah, sangat indah, mesra. Dan mereka pun gembira lah dengan perkahwinan tersebut. Jadi Akmal dan Aina ni bekerja di satu syarikat swasta. Bekerja di syarikat Imbalinan lah. Jadi Aina ni masa baru kahwin dan Akmal, mereka berduduk di rumah mak Akmal lah. Sebab maklumlah mereka masih baru lagi kan. Jadi belum ada tempat tinggal yang sesuai lah. Jadi mereka nak cari rumah sewa pun susah. Keadaan waktu tu tak banyaklah rumah sewa. Bukan tak banyak. Kawasan-kawasan bandar ni penuh lah dengan orang yang menyewa rumah, tuan punya rumah. Jadi dia nak cari rumah sewa, belum bersedia lagi lah. Jadi Aina nak kembali duduk di rumah ibu Akmal. Jadi duduk di rumah ibu bapa Akmal ni, kebetulan masa tu selepas majlis perkahwinan tu, bapa Akmal pun meninggal dunia. Maka tinggallah Akmal dan adik-adiknya yang lain duduk di satu rumah, di rumah ibu Akmal. Jadi perjalanan perkahwinan mereka berjalan macam biasalah.
Jadi si Akmal ni dia ada kerja shift. Kerja shift kadang pagi, kadang petang, kadang malam. Si Aina ni dia kerja biasalah, normal lah. Maksudnya pagi-pagi balik petang. Jadi petang dia di rumah lah. Sampai ke malam dia di rumah. Kalau Akmal tu kerja siang, maknanya malam ada rumah lah. Si Aina ni tak kesunyian lah. Jadi bila Akmal tu kerja shift malam, maka Aina akan tidur seorang lah di dalam bilik yang disediakan di rumah mertua Aina tu. Mana rumah Mak Amal lah. Jadi hubungan mereka berjalan macam biasa. Biasa meriah, ceria, indah. Hubungan adik-beradik dan keluarga Akmal dan juga keluarga Aina juga baik-baik saja. Tak ada apa-apa masalah yang timbul. Jadi perjalanan hidup mereka macam biasalah. Jadi selepas beberapa bulan, Aina didapati mengandungkan anaknya sulung lah. Tetapi malangnya tak lama kerana dia keguguran. Jadi bila lebih kurang setahun duduk di rumah Mak Akmal tu, jadi ada satu malam tu, bukan satu malam, satu petang. Satu petang Akmal nak pergi ke kerja lah. Dia pergi kerja. Masa tu dia kerja masuk 7 malam, balik 7 pagi. Jadi masa tu hujung minggu lah, hari Sabtu. Jadi Aina ni tak kerja lah. Jadi mereka ni tinggal di satu kawasan kampung lah. Kampung di daerah Negeri Johor. Jadi waktu tu Akmal nak pergi kerja. Akmal masuk pukul 7 malam. Jadi dia bukan 6.30. Akmal dah akan bergerak lah pergi ke tempat kerja. Jadi bila Akmal nak pergi kerja tu, biasanya Aina akan duduk di tangga. Di tangga tunggu Akmal lagi kerja lah. Maksudnya semasa kerja mereka berbual-bual duduk. Lepas nak pergi kerja basahan salaman, cium tangan semua, barulah Akmal pergi kerja. Masa tu dia tak dapat anak lagi lah, belum ada anak lagi. Jadi ada satu petang tu, sebelum maghrib lah, Akmal nak pergi ke kerja. Hari Sabtu, malam Minggu. Jadi Aina tu tak kerja masa tu. Jadi Aina ni duduklah di tangga, tunggulah Akmal ni start motor apa semua. Aina dah sediakan bekalan untuk bekalan waktu malam lah. Kalau Akmal lapar, dia akan makan lah makanan tu. Jadi bila dah Akmal nak pergi kerja tu, Aina duduk di tangga. Kemudian Akmal ni dah salam semua, dia terus pergi ke kerja. Dah lambai, babai semua, Akmal pergi kerja. Aina masih duduk di tangga situ. Waktu tu dah 6 lebih, dah dekat pukul 7, dah nak masuk waktu maghrib. Jadi Akmal pun pergilah kerja. Jadi Aina pun duduk lama sikit kat situ. Jadi lepas tu Akmal pergilah kerja. Pergi kerja naik motor. Jadi dia masuk kerja pukul 7 malam. Dan Akmal pun menjalani rutin kerja macam biasa. Kerja-kerja apa semua, dia akan melakukan tugasan, tulis borang, jaga-jaga pekerja, tengok kualiti barang-barang atau mesin-mesin yang yang dioperasikan lah. Jadi pukul 7 pagi dah habis waktu kerja, Amal pun balik ke rumah. Amal baliklah ke rumah. Bila balik ke rumah, macam biasalah, pagi taklah ramai orang bangun tidur. Mana-mana yang dah bangun tidur, dah solat subuh tu, dia akan tidur balik. Jadi Aina pun macam itulah. Kebiasaannya, dia lepas bangun subuh, Aina akan tidur balik. Nak tunggukan Akmal balik kerja, Aina akan tidur balik. Jadi pagi tu, Akmal ni balik kerja sampai ke rumah, dia bukan dalam 7.30 pagi. Dia parking motor, dia masuk dalam ke rumah. Masa tu dia tengok kat dapur, Mak Akmal ni tengah buat sarapan. Jadi Akmal ni tengoklah
bini dia. Oh, tak ada bini dia. Aina ni tak ada. Jadi dia pun masuk ke bilik. Dia masuk ke bilik, dia tengok Aina ni sedang tidur lah. Sedang tidur di tengah katil, menghadap ke dinding. Sebab Akmal ni buka pintu, dia sebelah kiri dia akan nampak katil. Katil, lepas tu dinding. Jadi Akmal ni tengok Aina sedang tidur, dia menghadap ke dinding. Jadi Akmal tengok bini dia tidur. Bini tidur, jadi dia lah buka baju apa semua, dah salin, dia tak mandi lagi, salin baju apa semua, dia terus baring sebelah bini dia. Dia pun peluklah si Aina tu. Akmal memeluk Aina. Ialah baru kahwin kan. Jadi masa dia peluk Aina tu, dia peluk macam biasalah, peluk. Tapi tiba-tiba Aina tu tepis tangan dia tau. Tepis tangan. Kenapa pula yang tepis ni? Kenapa? Lepas tu Aina tu diam je tau. Jadi Akmal peluk lagi. Aina tu tepis lagi tangan dia. Tepis. Kasar pula, kenapa dia ni merajuk ke? Ada aku buat salah ke? Jadi Akmal rasa macam apa pula? Jadi Akmal tak puas hati. Dia tengok bini dia tu, Aina tu macam mata buka sikit tau. Macam orang nak tidur tak tidur tau. Bukan tidur nyenyak tau. Macam terkebel-kebel lah senang cerita. Jadi Akmal ni, dia pusingkan badan isteri dia. Dan bila pusingkan isteri dia maknanya dia terlentang lah. Bila tengok Aina terlentang, mata Aina tu terus besar. Besar lepas tu menjeling. Jeling macam tengok, macam tak puas hati. Kenapa pula ni? Lepas tu cakap, Aina. Lepas tu dia buat tak puas hati tau. Dia buat tak puas hati. Sebab bulu rumah saya dah naik dah ni. Baru cerita dah bulu rumah dah naik. Tak apa, saya turkan. Dia tak puas hati tau. Dia macam marah dengan Akmal ni. Jadi Akmal ni kenapa? Lepas tu diam je. Lepas tu mata masih menjeling lagi. Jeling Akmal gitu. Ada masih menjeling dengan mata besar je tu. Lepas tu Akmal rasa macam sesuatu yang tak kena kat Aina ni tau. Jadi Akmal ni terus beritahu mak dia, Mak, tengok Aina ni, Mak. Jadi mak Akmal ni masuklah. Masuk tengok, Aina kenapa? Lepas tu dia tengok mak Akmal, dia tu menjeling gitu. Dia tak puas hati, dia jeling gitu. Lepas tu mak dia kata, ini bukan Aina ni. Ini bukan Aina ni. Mak Akmal kata lah. Lepas tu mak dia baca apa, siapa. Aina, kau kenapa Aina? Kenapa? Jadi Aina tu macam memang bukan diri dia lah. Bukan diri dia. Jadi mak Akmal ni, kita panggil Mak Ina. Mak Ina ni rasa macam lain macam lah. Dia kata, ini bukan dia ni. Tengok mak dah tengok ni bukan dia ni. Dia tak macam ni. Jadi si Akmal tanya, Abi nak buat macam ni, Mak? Nanti kau pergi suruh abang kau ni, pergi panggil Mak Bidan tu. Mak Bidan tu Mak Leha lah. Panggil Mak Leha datang ni. Kebetulan Mak Leha tu rumah tak jauh sangat. Jadi telefon lah. Nak panggil tu dia telefon. Jadi dia bukan berapa lama Mak Leha datang. Mak Leha tu dia tukang urut orang yang lepas bersalin, orang lengur-lengur badan. Mak Leha tukang urut lah. Jadi si Akmal ni dah pegang si Aina. Kenapa Aina? Lepas tu Aina tu mata dah besar, dia berkonta. Dah lepaskan aku. Dia pegang, dia kata, jangan lepaskan aku maksudnya. Dia meronta-ronta tau. Tapi bukan meronta yang kasar. Dia meronta lembut gitu tau. Tapi macam tak suka orang pegang tu. Jadi kebetulan lepas tu dah telefon Mak Leha. Mak Leha datang. Cakap, ni kenapa ni?
Lepas tu Mak Akmal tu, Mak Inah tu kata, ni Mak Leah tolong tengokkan ni, rasa macam ada sesuatu yang tak kena ni. Jadi Mak Leah pun Mak Leah pun tengok, kau tegakkan dia. Dia baca sesuatu, kau ni siapa? Jadi si Aina tu tengok besar tu, jeling mata gitu. Macam tak suka lah tengok gitu. Macam gitulah dia kurang gitu. Dia tak suka lah. Lepas tu Mak Leah kata, engkau kenapa kacau budak ni? Jadi yang Aina tu dia diam je tau. Dia diam tapi masih macam meronta, macam merenung apa, macam pusing sana pusing sini. Jadi kita macam si Akmal tu terpaksa tegakkan dia lah. Tegakkan dia supaya dia tengok mata Mak Leah. Sebab dia mengelak pada melihat muka Mak Leah. Jadi Mak Leah tu urut. Macam urut. Kau kenapa ni? Aina. Kau kenapa Aina? Dia macam menggeliat gitu. Masih menggeliat lagi lah. Lepas tu Mak Leah dah baca sesuatu. Dia kata, ini kalau tak baikkan si Aina ni, budak dalam ni tak sihat tau, bukan tak jadi tau rasanya. Mungkin tak jadi. Jadi barulah tahu si Aina tu tengah mengandung, ni bukan dalam sebulan gitulah. Tapi pasal baru lagi, jadi perut je tak nampak. Lepas tu Mak Leah kata lagi, ini ada orang numpang kat dia ni. Jadi ni saya tak boleh buat ni, kena panggil orang lain. Orang lain untuk selesaikan masalah ni. Sebab saya tak boleh buat ni. Sebab ini bukan diri dia. Ni orang lain ni. Selepas Mak Leah tu kasih air penawar, Mak Leah suruh Mak Ina tu panggil Haji Buang. Jadi Mak Leah pun arahkan anak dia, panggillah Haji Buang, iaitu seorang perawat tradisional kat kawasan kampung tu, untuk menyembuhkan penyakit Aina ni. Jadi Haji Buang pun datang lah. Haji Buang datang, tengok si Aina ni masih terbaring kaku lah. Tapi mata dia merenung ke atas, merenung ke siding. Jadi Haji Buang datang, dia tengok, dia baca sesuatu, ini bukan dia ni, ada orang numpang ni. Lepas tu Haji Buang kata, Aina. Haji Buang sebut, panggil nama Aina. Aina tak nyaut. Lepas tu Haji Buang tu dekat katil tu, dia duduk kat ujung katil tu. Dia tengok, dia baca sesuatu, dia tanya, kau siapa? Jadi Aina tu diam. Mata dia masih pandang ke atas lagi. Dengan mata besar dia pandang ke atas ke siding. Jadi Haji Buang kata, okey, ambilkan air 1 gelas. Jadi Haji Buang Mak Leah pun ambil lah. Mak Ina pun ambil lah air 1 gelas, bagi kepada Haji Buang. Haji Buang baca sesuatu, baca ayat Quran. Lepas tu dia cakap dengan Akmal, Akmal, kau kasih ni Aina ni minum. Jadi Akmal pun ambil lah air pada tangan Haji Buang tu. Dia bagilah Aina minum. Dia cakap, ni Aina, dia minum lah. Aina tak nak. Aina tak nak minum. Akmal dah angkat kepala, angkat badan Aina tu supaya duduk, lepas tu kasi minum. Lepas tu Akmal kata, Aina ni minum sikit dah. Tak nak, aku tak nak minum. Si Aina kata dengan suara dia lain, aku tak nak minum. Minum dah sikit. Tak nak, air tu kotor. Jadi Akmal kata, ini bukan kotor lah, ini air pakcik ni buatkan untuk penawar. Air tu kotor, aku tak nak. Aku cakap tak nak. Mula-mula naik lagi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi
Haji Buang kata, ambil air sikit, sapu kat muka dia. Sapu kat muka dia. Jadi Akmal pun ambil air tu, tuanglah kat tangan, kuat tangan sikit. Lepas tu dia sapu kat muka Aina tu, sapu lah. Lepas tu dia tepis tangan lah. Kenapa? Aku tak nak lah. Aku kata tak nak lah. Si Aina marah. Jadi Akmal kata minumlah sikit je. Jadi dia Akmal tu letaklah kat bibir Aina tu. Dia tak suruh minum. Jadi cawan tu cuma letak kat bibir tu. Aina pun tak nak minum. Aina tu dia kata aku tak nak minum, tu orang jahat. Dia tunjuk Haji Buang tu, dia kata tu orang jahat. Lepas tu Haji Buang kata, engkau siapa? Kau kenapa duduk kat badan dia ni? Aku je sukalah. Pada dia senyum. Suka aku lah. Siapa hantar kau? Siapa hantar kau ke sini? Adalah. Kata Aina tu. Lepas tu dia senyum. Dia senyum. Ya kita pun macam rasa dah macam macam gini pula. Tadi dia marah, dia senyum pula. Ya Haji Buang kata, siapa hantar kau? Orang sana tu. Dia kata orang sana. Orang sana tu mana? Tu. Dia tunjukkan muncul dia tu. Gitu. Tu mana? Adalah. Jadi tak ada keputusan tau. Jadi Haji Buang baca-baca. Haji Buang kata tak apa, rehatkan dia. Biar dia rehat dulu. Jadi Haji Buang kata tak apa, balik ni air ni kalau boleh kita minum, basuh ke muka dia. Kalau apa-apa nanti beritahu saya lah. Jadi Haji Buang kata dalam 1 jam itu Haji Buang balik lah. Jadi Aina tu baring lah. Baring kat situ, Aina baring kat katil tu, si Akmal tenang, temankan dia. Jadi lain-lain tu pun keluar lah. Jadi mak dia kata, ni Akmal, nanti kalau apa-apa beritahu mak jadi dia berdua tu, Akmal dan Aina pun duduklah dalam bilik. Aina baring, Akmal jagalah. Jadi lepas tu lama-lama Aina pun tutup mata. Dia macam tidur lah. Tidur, lepas tu Akmal kata, Aina, nak makan tak? Jadi Aina kata, tak nak makan. Lepas tu, nak minum tak? Lepas tu Aina diam je. Jadi Aina terbaring, jadi Akmal tu dengan tak tidur, belum tidur lagi tu, tengok. Lepas tu kita, Aina kenapa ni? Lepas tu Aina kata, dia mimpi ada orang tarik dia. Ada orang tarik dia masuk ke suatu pantai. Pantai tu ada arwah abang dia yang dah meninggal, arwah abang dia. Lepas tu ada arwah bapa mertua dia, arwah bapa Akmal lah. Kat pantai tu tarik dia. Lepas tu dia kata ada orang jahat tu tarik dia, jangan pergi ke pantai. Dia orang jahat tu kata, orang jahat tu siapa? Tu lah tadi kasi minum tu. Pada dia masukkan Haji Buang. Dia kata Haji Buang tu tarik dia jangan pergi ke pantai. Sedangkan arwah abang dia dan arwah bapa mertua dia tarik dia pergi ke pantai. Tapi Haji Buang tu tarik dia naik ke pantai. Lepas tu dia kata Haji Buang tu orang jahat. Jadi dia dalam mata tertutup tu dia ceritalah, dia beritahu yang abang dia dan arwah abang dia dan arwah bapa mentua dia tarik dia ke pantai. Jadi dia ceritalah dengan keadaan yang sedih. Lepas tu dia kata, Aina kata minta maaf kalau Aina tak dapat membagikan abang. Aina minta maaf. Dengan mata terkejam tu dia kata, maafkan Aina tak dapat membagikan abang. Mohon minta maaf banyak-banyak. Abang dan abah panggil ke pantai. Panggil ikut dia pergi ke pantai. Jadi bila Akmal dengar macam itu, Akmal pun berjurai air mata, menangis. Menangis sebab dia takut kehilangan Aina. Sebab Aina dalam keadaan yang longlai. Jadi menangislah sepuas hatinya.
si Akmal tu bersorang dalam tu. Jadi Aina dengan tutup mata, dia kata minta maaf lah. Andainya Aina buat salah, tak dapat bagi kena abang sebab waktu Aina dah sampai. Jadi Akmal menangis, lepas tu mak Akmal ni dengar daripada luar, masuklah. Kenapa ni Akmal? Ni, lepas tu Akmal kata, Aina dia kata dia nak pergi, abang dia dan abah panggil dia pergi ke pantai ikut dia. Tapi Haji Buang ni tahan. Jadi Mak Esa, Mak Ena ni, Mak Ena dan Akmal pun menangislah sama-sama. Jadi Mak Ena tu kata, tak apa, ni Akmal, ini sapukan air kat muka, kasih dia minum. Jadi lepas tu Akmal pun angkat badan Aina, ini Aina minum dululah. Ya, Aina pun minum. Dia minum, lepas tu dia tidur balik lah. Dia tidur dengan nyenyaknya. Jadi si Akmal ni berjagalah. Mak Akmal pun dah keluar, pergi masak ke apa ke. Jadi si Akmal ni jagalah Aina bersungguh-sungguh. Dia tengok keadaan Aina takut apa-apa hal ke. Bila Akmal menjaga Aina dalam biliknya, ada beberapa waktu tu selepas Haji Buang balik semua, lepas Aina rehat, tidurlah, maksudnya tidur dalam bilik tu. Dia bukan malam lepas maghrib gitu, Aina pun tersadar. Lepas tu Akmal tengah macam terlelap, lepas tu dia tersadar. Aina kata, nak kencing lah. Lepas tu Akmal tersadar, nak kencing? Jom. Pergi dia. Lepas tu Akmal tanya, awak nak mandi tak? Nak. Aina kata mandi, nak jugalah mandi. Jadi Akmal pun ambil lah tuala, kain batik apa semua, kasih kain basahan. Pergilah masuk bilik air. Jadi Akmal dan Aina pun masuk dalam bilik air. Sebab Akmal tak nak Aina masuk dalam bilik air, takut Aina tu kunci pintu tak keluar. Jadi Akmal dan Aina dalam bilik air tu, Akmal pun mandikan Aina, panggil dia gosok gigi, bersihkan diri apa semua. Lepas tu Akmal tanya, awak nak solat tak? Jadi Aina cakap ringkas je lah, nak. Jadi okey, dah mandi semua, dah shampoo, dah gosok gigi, dah bersihkan diri. Okey, Akmal kata okey, ambil sembahyang. Jadi Aina tu ambil sembahyang semua. Jadi dah masuk dalam, dah tutup badan dengan kain, dengan tuala apa semua, dia masuk dalam bilik. Lepas tu Akmal kata, okey, dah bersihkan diri ni, awak keringkan badan. Jadi Akmal tolong aku keringkan badan, keringkan rambut apa semua, gunakan tuala. Jadi Akmal kata, ni telekung awak ni awak pakailah. Jadi Aina pun pakailah telekung tu, pakai dengan slownya, dengan perlahannya. Dengan perlahannya pakai kain telekung tu, pakai kain, pakai tudungnya. Lepas tu dia macam nak ikat susah, jadi Akmal tolong ikat semua. Jadi Akmal pun bentanglah sejadah. Sejadah tu menghadap ke pintu. Jadi Akmal kata, okey, dah siap ni semua, pergilah solat. Jadi Akmal ni duduklah dekat kursi. Dalam bilik tu ada satu kursi. Kursi boleh sandar lah. Jadi Akmal pun tengoklah isteri dia, yang ini Aina, nak mulakan solat. Jadi Aina ni dia dah pakai, dah ikat semua. Akmal kena ikatkan semua. Akmal kata dah boleh solat. Jadi Aina pun bergeraklah ke atas sejadah nak mulakan solat. Tapi dia nak solat, dia membelakangkan kiblat. Maksudnya patut ke depan, tapi Aina tu menghadap ke belakang. Lepas tu Akmal kata, salah, bukan macam itu. Salah, tak boleh tu. Kena pusing. Jadi Akmal berdirikan, pegang kedua bahu isteri dia pusingkan. Ni solat betul. Lepas tu Akmal kata, dah lah, dah boleh solat lah. Jadi Aina pun solat lah. Sambil dia baca tu, baca surah tu. Jadi Akmal pun duduk lah.
Akmal duduk dengan keletihannya, tapi tak apa, dia sanggup jaga isteri dia sebaiknya. Kebetulan isteri dia pun tengah mengandung masa tu, mengandung anak yang sulung lah. Jadi Aina pun berdirilah baca ayat-ayat yang untuk solat tu. Jadi Akmal tu duduklah menyandar. Dia tengok Aina tu rukuk, sujud, lepas tu bangun balik. Jadi Akmal ni sambil-sambil tengok dia pun terlelap. Jadi Akmal terlelap dalam beberapa lama dia tersadar tengok Aina tu dah baring atas katil. Mungkin Aina dah siap semayang, lepas tu dia lepas kemas-kemas sejadah semua tu, dia baring atas katil. Jadi Akmal tak sadar. Jadi bila Akmal tersadar, tengok, oh dah siap solat? Dah, dia kata. Okey lah. Jadi Akmal tanya, awak nak makan tak? Tak nak. Lepas tu Akmal kata, okey dah. Nak minum air? Tak nak, dia kata. Tapi Akmal paksa dia lah. Bangun, angkatkan dia, badan dia, angkat kepala, minum air sikit. Air penawar yang Haji buang tu bagi, minum sikit. Jadi Aina tu minumlah sikit, lepas tu baring balik. Jadi Akmal baring lah. Bukan baring. Akmal tu duduklah kat kursi dalam bilik tu, duduk menyandar. Sambil perhatikan Aina yang sedang nak tidur tu. Saya perhatikan dia. Dia tengok Aina tu kejam mata, rasa macam letih sangat lah. Dia menghadap ke dinding. Jadi Akmal ni duduk kat kursi, dia nampaklah Aina tu di depan dia. Sambil-sambil baca-baca ayat tertentu, Akmal ni baring lah. Bukan baring, nyandar sambil terlelap mata. Sambil tengok bini dia, baru dia terlelap. Tak berapa lama tu, Akmal terasa pipi dia kena lempang. Pam! Kaspu, teratuk. Dia tengok bini dia tengah tidur. Aina tengah tidur tu, baring tu. Dengan posisi yang sama. Tangan kat sini. Tangan kat sini. Gini lah. Tangan menghadap gini. Tangan macam ni tidur. Menghadap ke dinding. Dalam posisi yang sama lah. Jadi Akmal dia, celaka. Kalau kau berani kau keluar lah. Lepas tu Akmal cabur lah. Kalau kau berani kau keluar, kau tunjuk diri kau. Tengok aku takut ke kau? Gua naik lagi. Ni tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kau berani kau keluar lah. Aku cabur kau keluar. Jadi Aina pun dia tengok alih-alih Aina dengar Akmal macam itu, dia ketawa kecil. Dia ketawa kecil. Lepas tu Akmal tak puas hati lah. Dia tanya, celaka betul setan ni. Kalau kau berani kau keluar lah. Tunjukkan diri kau. Akmal cabar tau. Naik lagi. Bila aku sebut macam ni, dia naik. Lepas tu Aina tu, dia cakap, jangan cabar dia. Dia kuat. Aina sampai baring tu, mata kejam tu. Dia cakap, jangan cabar dia. Dia tu kuat. Lepas tu Akmal terus baca Fatihah, baca ayat kursi apa semua untuk pendinding diri dia. Tapi dalam keadaan marah, pipi pun dah sakit kena lempang. Memang dia rasa memang korang hajar lah ni. Tapi tak apalah. Jadi bila jadi lepas tu Aina pun tidur. Jadi Akmal pun tidur lah. Jadi malam tu selepas kena lempang tu, Akmal dah baca macam-macam, ayat kursi, Fatihah, semua ayat semua dia baca. Lepas tu mereka pun, Akmal dan Aina pun tidur sampai ke pagi. Jadi bila pagi tu dah subuh tu, Akmal dah solat subuh semua, tengok Aina masih tidur lagi, dia pun tak kacau. Jadi paginya, pagi Senin, Akmal pun telefon tempat kerja dia, okey, cakap aku minta cuti beberapa hari ni sebab isteri aku tak sihat. Lepas tu telefon tempat kerja isteri pun mengatakan isteri dia tak sihat, yang minta cuti beberapa lama lah sehingga isteri dia sihat. Jadi beberapa hari tu, bukan beberapa hari, selepas tu Mak Akmal ni dah sediakan sarapan, makanan untuk Akmal dan Aina dan juga adik-adik lain lah. Dia makanan, jadi pun sarapan semua.
Jadi Akmal pun bagilah isteri dia, Aina makan, makanlah sikit. Jadi Aina ni macam makan paksa tak paksa tau. Macam dia makan terpaksa lah. Makan terpaksa, makan sikit, minum air. Jadi Akmal tu bagilah air penawar yang Haji Buang tu bagi. Jadi bagilah minum. Lepas tu kasi makan sikit-sikit, nasi sikit. Macam itulah keadaannya. Jadi dalam beberapa hari tu keadaan Aina tu pulih sikit lah. Tapi dia masih bukan diri yang sebenar lah. Jadi ada beberapa hari tu Akmal duduklah dengan Aina dekat ruang tamu, dia duduk. Jadi Akmal tanyalah. Akmal tanya, kau ni siapa sebenarnya? Ketawa. Si Aina ketawa. Ketawa. Akmal tanya, awak siapa sebenarnya? Kenapa kacau isi saya? Lepas tu Aina tu ketawa lagi. Ketawa. Ketawa. Lepas tu Akmal tanya lagi, kau ni sebenarnya siapa? Nenek Kebayan. Nenek Kebayan. Siapa suruh kau datang sini? Tuan aku suruh, dia kata. Tuan kau suruh. Tuan kau tu siapa? Adalah. Orang mana dekat jauh? Tu, dekat je, dia kata. Dekat je. Kata dia lah. Kata Aina tu, dalam sifat, bukan sifat dia lah. Lepas tu, Akmal tanya, kau dah berapa lama? Umur kau berapa tahun sekarang? Aku 100 lebih umur aku. Habis kenapa kau datang sini? Tuan aku hantar, tuan aku suruh datang sini. Aku datanglah. Habis kau kacau dia, kenapa? Tuan aku suruh. Suruh tu kenapa? Manalah aku tahu dia suruh aku. Dia suruh aku datang sini, aku datanglah. Jadi, lepas tu aku tanya, tuan kau yang mana satu? Adalah. Duduk jauh ke dekat? Dekat je. Gitulah suara Aina. Suara Aina. Bukan suara Aina, suara nenek. Yang dia gelarkan nenek Kebayan, dia kata. Jadi lepas tu, ada berbual tu, tak berapa lama tu, Akmal pun malas nak lihat lagi, cuma jaga je lah, makan, minum semua. Lepas tu Haji Buang tu datang. Haji Buang datang, tanya dengan Aina. Aina, macam mana? Sihat tak? Aina tu menjeling. Tak suka. Lepas tu Haji Buang ketawa lah. Dia tak suka ni saya datang ni. Ada benda lagi tak lepas ni. Lepas tu Haji Buang ada tanya, ada mimpi apa-apa tak? Aina cakap apa-apa lah, dia diam je. Jadi proses rawatan tu berjalan dah beberapa hari. Jadi kasih Aina air penawar, kasih makan. Jadi cara dia tu pun semakin lama makin beransur pulih lah. Bukan dalam seminggu nak pulihkan Aina tu, nak pulihkan keadaan normal. Seminggu lah, lama-lama Aina tu pun hilang lah. Yang nenek Kebayan tu dan diri dia pun dah hilang. Tapi Aina dalam keadaan yang lemah lah, letih lah. Lepas tu si Akmal tanya, awak nak makan tak? Nak. Dah berapa hari lepas tu lah. Jadi Aina pun makan lah, selera lah, makan sendiri, dah tak payah suap. Lepas tu Akmal tanya, awak okey tak sekarang? Okey lah, kenapa? Awak dah berapa hari awak tak sedar ni, tak kerja ni. Ya ke? Ada macam baru sedar daripada mimpi tau. Mana ada? Kan kita memang kat sini, kat rumah ni. Ya, tapi awak tak sihat masa tu. Jadi ada apa-apa tak? Mimpi ke apa ke? Itulah, dia kata dia dapat beberapa mimpi. Dia kata mimpi apa? Mimpi dia kata kat rumah ni, di bawah rumah ni penuh dengan katak, dia kata. Katak? Dia mimpi penuh dengan katak.
Dekat bawah rumah dia kata. Rumah ni rumah yang ada kolong. Bawah tu kolong. Bawah rumah tu ada katak banyak. Katak apa? Katak kering, katak yang dah mati dia kata. Aina dia beritahulah. Oh. Tak apa. Nanti Haji Buang datang, kita beritahu dia. Jadi bila Haji Buang datang, Aina nanti beritahulah. Dia cakap, tu orang tu lah yang dalam mimpi tu. Siapa? Tu lah. Itu Haji Buang. Ya, dia kata dalam mimpi tu dia kata arwah bapak dia, arwah abang dia dengan arwah bapak mentua dia tarik dia nak pergi ke pantai. Tapi Haji Buang tu tarik dia naik ke pantai, tak kasi dia naik. Dekat pantai tu penuh dengan katak kering dia kata. Dengan katak kering. Jadi si Aina ni beritahulah. Dia mimpi macam itu. Yang Haji Buang ni tak kasi dia pergi, tahan dia, tarik tangan dia. Yang dua orang tu tarik pergi ke pantai, Haji Buang tarik naik ke pantai. Dia orang tu lah dengan kacau dia kata. Tak kasi dia pergi. Dia masih dalam mimpi dia Haji Buang tu jahat. Dia mengatakan gitulah. Lepas tu Akmal kata bukan jahat, dia nak tolong awak. Lepas tu Haji Buang kata, okeylah, ini saya kasih air penawar ni, minum lagi. Jangan putus. Setawak banyak doa baik-baik. Beberapa hari selepas tu, Haji Buang pun singgah lagi lah ke rumah Akmal tu nak tanya khabar berita tentang Aina. Adakah dia sihat, baik ke atau masih dalam keadaan yang sakit lagi. Jadi Akmal pun beritahulah kondisi Aina ni semakin pulih, semakin baik. Dia dah ingat lah dengan apa yang terjadi. Bukan apa yang terjadi, maksudnya sebelum kejadian dan beberapa mimpi yang dia beritahu tu, dia ingat lah sikit-sikit. Dia tahulah masa kejadian tu memang dia tak sedar. Dia umpama macam mimpi. Umpama mimpi dalam mimpi. Yang itulah. Jadi Akmal pun tanya kepada tanyalah kepada Haji Buang, macam mana benda-benda aku. Itu apa yang mengganggu sebenarnya. Jadi Haji Buang pun tak dapat mengatakan itu orang hantar ke atau apa-apa. Cuma Haji Buang dapat firasat, dapat rumusan yang mengatakan dekat rumah ni ada benda-benda yang orang hantar. Ada benda-benda lama, sebab difahamkan bapa Akmal ni dulu adalah perawat tradisional. Maknanya dia banyak mengubatkan orang lah. Jadi bila banyak mengubatkan orang tu adalah perkara atau orang hantar yang tak puas hati dengan bapa pada Akmal ni. Jadi si Aina ni terkena tempias maksudnya dia kebetulan duduk di luar waktu maghrib dan ada yang menyinggah dan termasuk ada yang masih ada lagi di kawasan rumah Akmal tu. Maksudnya dia bercampur. Ada yang orang hantar dah lama, dia duduk kat kawasan rumah tu, dan ada yang waktu maghrib dia menyinggah, maknanya tersinggah ke Aina ni. Jadi itulah Aina yang mendapat dia punya akibat dia lah. Jadi Haji Buang dia kata dia dah tak apa, dia kata dia bagi pendinding, dia bagi air penawar apa semua, bagi pendinding kat rumah ni supaya benda-benda tu tak datang lagi, dan dia dah diberi pula air penawar supaya Aina tu pulih seperti sedia kala. Dan Haji Buang pun menasihati supaya Aina ni atau Akmal ni berpindah daripada rumah ni, sebab Aina ni dia punya hati atau jiwa dia tak kuat sangat. Dia takut ada yang datang lagi. Jadi Akmal pun berkeputusan untuk berpindah dari rumah ibu dia. Dalam beberapa hari tu Aina pun semakin pulih. Lepas tu Akmal pun tanyalah, awak ni kenapa sebenarnya, apa yang jadi pada awak?
Dia kata tak tahulah, dia kata. Yang dia ingat, masa dia hantar Akmal pergi kerja tu, berhantarlah teman Akmal pergi kerja tu, dia duduk dekat tangga, dia tunggu Akmal pergi kerja. Bila Akmal dah pergi kerja, naik motor pergi kerja, tinggal dia seorang kat situ. Waktu tu dah nak maghrib. Lepas tu dia terasa ada sesuatu benda masuk kat badan dia tau. Dia rasa macam satu benda masuk kat badan dia tau. Lepas tu dia rasa macam itu, dia terus masuk dalam bilik, dia tidur, lepas tu dia tak sedar. Sampailah hari Akmal beritahu dia dah lama tak kerja tu, baru dia tahu. Maknanya dah seminggu lebih, dah dekat 2 minggu dah. Seminggu lebih lah dia tak kerja, dia tak sedar. Dia tak tahu apa yang berlaku. Jadi Akmal beritahu, awak tak sedar masa tu, tapi kita dah buat rawatan semua. Lepas tu Akmal kata yang Mak Leha tu mengatakan awak mengandung 9. Jadi itu ada urut awak, takut kalau tak urut, tak betulkan peranakan tu, takut anaknya tak jadi. Jadi si Aina tu diam je lah. Oh saya mengandung Ya awak mengandung. Tak apa, nanti kita cek doktor nanti. Selepas Akmal tengok Aina semakin pulih, lepas tu Aina pun mengandung anak yang sulung. Jadi Akmal ambil keputusan lah. Akmal kata, awak dah tak payah kerja lagi lah. Sebab kita nak jaga kandungan awak ni, takut awak renyah buat kerja, nanti takut anaknya tak jadi. Pasal yang pertama tu dah keguguran, ini yang kedua. Jadi harap-harap perkara ni tak berlaku lagi. Jadi untuk mengelakkan daripada Aina tak sihat ke, sakit ke, atau anaknya tak jadi ni, Akmal keputusan suruh Aina berhenti kerja. Jadi lepas tu Aina pun telefon tempat kerja yang dia nak berhenti kerja terus, tak kerja lagi. Jadi Akmal pun beritahu dia, tak apalah, kita makan apa yang ada. Lepas tu Akmal ambil keputusan untuk pindah ke rumah lain. Dia carilah rumah sewa tempat lain. Sebab Haji Bon kata dalam rumah ni kemungkinan ada benda-benda mistik, entiti yang tidak dikendaki. Jadi Akmal ambil keputusan untuk pindah daripada rumah mak dia tu pergi ke rumah sewa. Jadi lepas Aina dah pulih apa semua tu, mereka pun pindah lah. Lepas 2-3 bulan tu, waktu tu Aina masih mengandung lagi, mereka pun pindahlah ke sebuah rumah di taman perumahan. Jadi begitulah kisahnya. Selepas kejadian tu berapa lama, Aina pun selamat melahirkan anaknya dengan selamat. Anak sulungnya iaitu anak perempuan. Maknanya anaknya pun dah umur 30 lebih lah sekarang ni. Jadi itulah kesudahannya kita Aina yang dimasuki oleh makhluk alam lain yang dikenali dengan nenek kebayan. Jadi itulah kesudahan ceritanya. Pada sahabat-sahabat semua yang suka akan penceritaan saya ini, bolehlah tolong like, komen, subscribe, follow dan share kepada sahabat lain yang tidak tahu lagi akan kewujudan saluran saya ini. Apapun cerita yang saya ceritakan kali ini, janganlah terlalu percaya, janganlah terlalu taksub akan penceritaan saya ini, kerana hanya yang mengalami saja yang tahu akan kebenaran cerita ini. Jadi saya pun mohon maaf. Dari hujung rambut sampai ke hujung kaki, seandainya sepanjang penceritaan saya ini ada kesilapan atau kesalahan, saya mohon ampun dan maaf. Jadi cerita saya ini anggaplah satu hiburan saja. Jadi itulah saja pesanan dari saya, cerita dari saya, konten saya ini. Jangan lupa tolong share kepada kawan-kawan lain, kepada guru lain. Okey, itulah saja penceritaan saya untuk kali ini. Assalamualaikum.